Ada 6 ikan bakar yang korang boleh cuba kalau datang ke Melaka. Boleh dijadikan panduan kalau masuk ke Melaka, tapi sebenarnya banyak lagi kedai ikan bakar. Yang pertama ni Mukmin Ikan Bakar. Lokasi dia dekat Crystal Bay. Kalau dulu dia berniaga dekat Medan Ikan Bakar Alai tu. Lepas tu majlis buat pembaharuan bangunan, so dia pindahlah ke depan. Dia berniaga ikan bakar pun dah berbelas tahun dah. Jangan lupa Mukmin Ikan Bakar. Yang kedua ni sederet dengan Mukmin Ikan Bakar tu juga. Nama dia Ikan Bakar Crystal Bay. Ikan bakar Crystal Bay ni pun antara pilihan orang tempatan yang makan sini. Kalau yang mana belum pernah cuba makan dekat sini, boleh pergi cuba makan. Sambal sotong dia dengan salted egg dia, kena cuba tahu. Kualiti sedap ataupun tidak, itu penerimaan selera masing-masing. Kena cuba sendirilah baru tahu. Yang ketiga ni agak famous juga, paling murah dekat dalam negeri Melaka, Dapur Ijan Terbakar. Biasanya kedai akan buka dekat tepi-tepi laut ataupun dekat-dekat dengan pantai. Dia jauh daripada laut, tengah-tengah kampung. Tak percaya, tanya Cip Lando. Kalau macam saya, dua benda yang saya suka dekat sini, kerang bakar sambal dengan siakap bakar sambal dia, cicah dengan air asam. Air asam dia style orang utara. Lokasi kedai ni dekat Kampung Pegalan Minyak, dekat air molek. Memang jauh masuk ke dalam, tapi sangat ramai orang. Yang keempat ni antara nama yang tak asing lagi dekat Melaka, Ikan Bakar Haji Musa. Dia ada 4 cawangan dia dekat Melaka ni. Yang saya pergi ni dekat Alai, Haji Musa Akbar Bahari. Dekat sini Haji Musa punya anak perempuan yang berniaga. Dulu siapa yang pernah makan dekat Medan Selera, dekat Crystal Bay tu, dekat Alai tu, yang ini tempat baru dia, dah cantik sekarang. Datang sini jangan lupa ikan bakar sambal dia dengan asam pedas dia. InsyaAllah puas hati. Yang kelima ni legend juga, masih lagi dekat Alai. Yang ini betul-betul tepi muara, kedai lama. Ni antara kedai ikan bakar pilihan orang tempatan juga. Dia punya nama Deli Muara Ikan Bakar. Makan ikan bakar dekat sini dia ada suasana yang sangat best. Dia macam kedai ikan bakar lain juga. Kita pilih ikan, dia timbang, lepas tu dia masak. Udang bakar yang dicocok macam ni dengan ikan masak halia ni, memang puas hati sangat-sangat. Kalau tak percaya, cubalah rasa sendiri. Nanti pergi Deli Muara Ikan Bakar. Yang keenam ni antara yang terbaik juga di Melaka. Dia punya kedai ni dekat tepi jalan AMJ Kandang. Mungkin dah ramai yang pernah makan dekat sini, ikan bakar Roselidi. Hari biasa pun ramai orang, ini kan pula hari Minggu. Kalau macam kita tak tahu nak makan menu apa, boleh minta suggestion daripada orang yang jaga ikan tu. Biasanya dia akan bagi tahu yang paling ramai orang minta. So lepas ni kalau datang Melaka, jangan lupa singgah dekat sini, Ikan Bakar Roselidi. Orang luar Melaka yang datang bercuti ke Melaka, boleh save video ni siap-siap. Jangan lupa juga follow Diary Melaka untuk video-video kompilasi seterusnya. Okay, bye.